Selamat berkenalan, nama saya ialah B127. Saya ialah pembantu Digital Kishen dan saya akan menerangkan persembahan dia hari ini. He runs circles around me, I just stop and stare. I warned you before, you didn't seem to care. Salam sejahtera, nama saya ialah Kishen. Saya dari kelas 5 Arnett SJKT Ampang. Hari ini, saya akan temu bual dengan Encik Amudesen tentang bagaimanakah teknologi boleh meningkatkan pendidikan di seluruh Malaysia. Sebelum itu, marilah kita melihat sedikit latar belakang Encik Amudesen. Hai Encik Amudesen, terima kasih kerana sudi bersama kami hari ini. Untuk memulakannya, bagaimanakah Encik melihat teknologi boleh meningkatkan kualiti pendidikan di seluruh Malaysia? Okey, terima kasih Kishen. Bagi menaikkan kualiti pendidikan di Malaysia, teknologi boleh membantu dalam banyak aspek, terutamanya dalam STEM, Science, Technology and Mathematics, if I'm not mistaken. Jadi dengan penggunaan AI contohnya boleh membantu pelajar-pelajar kita untuk belajar formula matematik ataupun sains dengan lebih rapi, dan ia juga mengurangkan masa guru-guru untuk mengajar seorang demi seorang. Jadi AI ini dapat membantu untuk pelajar belajar dengan sendiri dengan bantuan AI pada masa kini. Itu satu pandangan yang menarik. Apakah kemajuan teknologi khusus yang patut diterapkan oleh sekolah-sekolah di Malaysia? Okey, soalan yang bagus. Saya rasa pada pandangan saya, teknologi khusus yang patut diterapkan dalam sistem pendidikan adalah penggunaan AI dan robotics. Di mana AI dapat membantu mengajar budak-budak pelajar kita untuk belajar matematik dan sains dan juga programming dengan mudah. Dan sekiranya kalau kita dapat terapkan pembelajaran tentang pembuatan robot dan sebagainya, juga dapat memberi banyak peluang pekerjaan di masa depan. Peluang pekerjaan adalah satu aspek, tapi yang lebih penting adalah kemajuan teknologi secara menyeluruh di Malaysia nanti. Cadangan yang sangat baik. Akhir sekali, apakah cabaran yang dihadapi Malaysia dalam melaksanakan teknologi dalam pendidikan dan bagaimana kita boleh mengatasinya? Okay, bagi pandangan saya, cabaran paling utama yang kita perlu atasi pada masa ini adalah akses kepada komputer riba masing-masing untuk setiap pelajar. So, dalam pandangan saya percaya setiap pelajar patut mempunyai komputer riba masing-masing kerana ia akan membantu mereka dalam pembelajaran, terutamanya dalam STEM. Pelajar boleh menggunakan komputer riba ni untuk dapatkan akses kepada AI, dan AI ini pula dapat membantu mereka dalam programming atau sains dan matematik sebagainya. Namun walau bagaimanapun ada juga perkara yang saya rasa pelajar harus bertanggungjawab. Komputer riba ini perlulah digunakan untuk pembelajaran dan bukan untuk mengakses social media. Terima kasih Encik Amudesen atas pandangan yang berdas. Jelas bahawa teknologi boleh memainkan peranan penting dan membentuk masa depan pendidikan di Malaysia. Terima kasih Kishen. Sekarang mari kita lihat perbezaan antara bilik darjah tradisional dan bilik darjah futuristik. AI boleh meningkatkan keadaan bilik darjah dengan menjadikannya lebih interaktif, cekap dan mesra pelajar. Dengan keupayaan untuk mengautomatikkan pemantauan kehadiran menggunakan pengecaman wajah atau sistem ID pintar, AI dapat membantu guru mengurus bilik darjah dengan lebih mudah. Selain itu, alat penjadualan pintar membolehkan guru menyusun pelajaran secara lebih teratur, memastikan setiap sesi pembelajaran berjalan dengan lancar dan berkesan.
AI juga dapat memperibadikan pengalaman pembelajaran dengan menganalisis kekuatan dan kelemahan setiap pelajar. Melalui platform seperti Google Classroom dan aplikasi pembelajaran berasaskan AI, pelajaran boleh disesuaikan mengikut tahap kefahaman individu, membolehkan setiap pelajar belajar mengikut kadar mereka sendiri. Selain itu, chatbot AI berfungsi sebagai pembantu pengajaran yang boleh menjawab soalan pelajar secara serta-merta, mengurangkan beban kerja guru, manakala tutor maya memberikan penjelasan langkah demi langkah untuk membantu pelajar memahami konsep yang lebih kompleks. Ya, jadi teknologi boleh meningkatkan pembelajaran dalam pelbagai cara, kita yang harus guna itu dengan baik